Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, hari ini saya nak tunjukkan cara macam mana untuk kita nak edit gambar bagi orang yang agak berbadan yang agak besar. Kita nak nampakkan dia macam kecil sikit lah, nak kasih dia kurus sikit. Tapi sebelum tu saya ingatkan dulu, ini hanya untuk orang yang baru nak belajar berkaitan dengan Photoshop. Kalau yang dah pakar berkaitan dengan Photoshop ni, saya rasa tak payah tengok pun tak apa, sebab nanti akan ada rasa kenapa buat macam ni, kan lagi senang macam ni, kan lagi bagus kalau buat macam ni. Macam tu saya tak nak lah. Jadi ini untuk pemula lah orang cakap, untuk pemula bagi yang tak tahu apa-apa. Okey, satu gambar yang saya tunjukkan ni, yang ni saya dah tutup muka dia, so saya tak ada nak niat nak memalukan orang ke apa ke, tak ada. Ini just untuk pembelajaran kita saja. Kat situ pun kita tak nampak muka, mungkin kita nampak badan dia saja. Kalau ada yang terasa itu badan dia, saya minta maaf banyak-banyak lah. Jadi ini tujuan dia adalah untuk pembelajaran saja. Baik, yang pertama sekali kita kena masuk dalam Photoshop, kemudian kita cari gambar. Kalau boleh gambar ni biarlah gambar yang seorang. Sebab apa, kalau dia gambar berdua, kita nak buat ni agak susah sikit lah, perlu banyak kerja yang kita kena buat. Jadi kalau boleh kita buat yang seorang punya dulu. Jadi kat sini saya dah ada dah gambar untuk seorang yang badannya agak berisi sikit. Ini ada saya shoot photoshoot untuk raya itu hari, dan saya punya customer ni diminta untuk kecilkan sikit badan dia. Jadi saya pun cubalah untuk mengecilkan badan dia. Jadi yang pertama sekali kita kena masukkan gambar lah. Gambar. Baik, bila dah masukkan gambar ke dalam Photoshop ni, baik, kita nampak yang sebelah kanan ni kat sini kita ada layer dia. Kita ada layer. Cuba right click di sini dan kita buat duplicate layer. Kemudian background copy, biarkan saja, kita tekan OK. Baik, kat sini dia dah ada dua layer yang sama sebenarnya. Kat sini kita nak tunjukkan, nanti kalau dah siap kita nak tunjukkan dia punya perbezaan dia sebenarnya. Baik, bila kita dah copy layer ni tadi, kita pergi kepada filter, kemudian kita pergi ke sini liquify. Saya pun tak tahu nak sebut dia, liquify lah. Klik situ. Kat sini, ini yang bulat ni dia punya kebesaran, masa besar mana yang kita nak gunakan. Kat sini kita boleh adjust macam ini. Size dia kita boleh adjust besarkan sikit, jadi dia punya ni besar. Jadi bagi saya, kalau gambarnya kecil, jadi kita kecilkan sajalah. Kita kecilkan saja sikit, kita tengok kesesuaian, ni kecil sangat, jadi kita ambil sini sikit. Kat sini besarkan sikit. Boleh nampak macam ni dah ngam dah. Baik, kat sini kita mungkin tak nampak, jadi kita besarkan sikit gambar ni. Cara untuk kita besarkan gambar ni, kita tekan Ctrl, tekan button tambah, jadi dia akan besar lah. Jadi kat sini kita dah nampak sikit macam mana cara untuk kita edit. Baik, bila dah kita pergi ke bahagian liquify ni, yang bulat ni kita ambil, pastikan kita klik, kita gerakkan selari kalau ke kanan sahaja, jangan kita gerakkan ke atas ataupun ke bawah. Bila dah ke kanan sahaja. Contoh dia macam ni saya tunjukkan. Nampak? Sikit-sikit kita cuba untuk edit lengan dia yang besar tu, kita cuba untuk kecilkan sikit. Jadi ni bahagian pinggang dia, kita buat nampak ada dia punya shape pinggang dia sikit. Ke bawah sikit. Kerja ni dia memerlukan kesabaran lah sebenarnya, sebab kena buat sikit-sikit kan. Jadi kat sini bahagian pinggang dia makin racun. Baik, kalau kita tengok kat sini, tangan dia still lagi nampak besar kan. Jadi kita pergi kat bahagian sini, kita cuba untuk tarikkan ke kanan pula, supaya tangan dia nampak kecil sikit. Tapi pastikan jangan kita buat nampak macam cacat betul tangannya ya. Kita buat sikit-sikit, nampak kat sini dia dah So sebelah sini pula kita tengok, kita tarik ke sini sikit. Tarik ke sini sikit, ke kanan, tarik sikit ke kanan, supaya tak nampak sangat dia kembang. Tarik sini sikit bahagian badan dia.
Okey. Kalau kita rasa macam kita dah puas hati, semua benda kita dah ni, baik, kita klik sahaja OK kat sini. Okey. Jadi gambar tersebut dah keluarlah dekat bahagian layer sini. Untuk nampakkan perbezaan dia, okey, cuba kita kat sini ada gambar mata ni kan. Cuba kita tekan bahagian mata untuk layer yang bahagian atas ni dulu. Okey, sebab kita nak nampakkan perbezaan. Okey. Baik, yang ini adalah sebelum, dan kalau kita klik kat sini lagi, ini adalah selepas. Jadi dah nampak kurus dekat situ. Walaupun hakikatnya badan dia tak kurus, tapi kalau dalam gambar kita boleh edit, kita boleh photoshopkan dia supaya dia menjadi lebih kurus. Jadi sekali lagi kita tengok, ini kembang yang sebelum dan ini selepas. Okey, sekian. Terima kasih. Kita boleh save selepas ni ya. Okey, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.